إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa rabbi shrah li sadri wa la hawla qala mu'allif rahimallahu ta'ala wala. Dan pada satu riwayat yang dhaif, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Digunakan dengan domir hum. Ya. Jadi biasa Allahumma tahrimna ajrahu atau ajraha. Dan sunat mana kita minta supaya Allah jangan tegakkan akan kami ajrahum, akan pada mereka itu. Jangan kita terfitnah kemudian daripada pemergian mayat. Dan sunat bahawa yang ziarah itu hampir ia kepada kubur. Di ziarah itu dekat, seperti bandingan dia hampirnya ketika ziarah masa hidupnya, kerana menghormati akan dia. Ya, kita mentakrimkan si mati tadi, si Polan tu. Sunat ziarah macam waktu hidup lah. Dan sunat membaca barang yang sedapatnya daripada Al-Quran. Bacalah surah apa pun dia nak baca. Kalau di ulama-ulama dulu khatam tu ni, kalau di pondok khatam habis semua, diganti tiap-tiap hari. Sebab bila baca Quran tatanazzalu bihi rahmah, maka turun pada dia itu rahmat, maka diharapkan dapat semua lah. Dan sunat membaca barang yang sedapatnya daripada Al-Quran, kemudian maka dibacanya doa bagi isi kubur, mana sekalian penghuni kubur, serta menghadap ia akan kiblat. Dari kerana doa kemudian daripada membaca Quran itu terlebih harap bagi diperkenankan. Setengah daripada doa diperkenan ialah ba'dal qiraah, selepas daripada dibaca mana Quran kemudian dia berdoa. Betul, lepas kita baca Quran kita doa itu terlebih mustajab. Oleh kerana itu selepas daripada dibaca Quran di atas kubur tu, kemudian dia berdoa lah kesejahteraan kepada semua mana. Dan diharap bagi mayat keturunan rahmat dan berkat. Diharapkan mayat tadi diturunkan akan rahmah dia dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Dan sunat bagi segala isi kampung orang yang kematian dan segala keluarganya, jikalau jauh sekalipun, membawa makanan akan yang kematian sekadar cukup akan dia pada siangnya dan malamnya. Jadi orang yang diuji antara dengan kematian, keluarga dia, suami dia, isteri dia, mak bapak dia, kita yang datang ni sunat bawakan dia barang-barang makanan, bukan dia jamu kita. Hari ni terbalik, dia lah ada susah, lepas tu malam pula kita jamu lagi orang. Dah terbalik tadi. Itu disuruh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau selama ada mereka itu masyghulun, mereka lagi dalam ketimpaan kesyugulan, ya, mana kesibukan dia teringat kesedihan kematian tu, maka sunat kita bawa, bantu dia lah dengan membawa barang makanan atau sebagian. Dan dalam sentiasa disiasakan atas mereka itu dengan makan supaya tiada daib mereka dengan tiada makan. Jadi kita suruh dia makan oleh keluarga tu. Ada juga setengah-setengah tu, termenung dia nak makan macam-macam. Jadi kita suruh makan, jangan tak makan, membuat dia pula pingsan. Dan makruh lagi bid'ah
bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukan segala manusia atau memakannya, ya, dahulu daripada menanam dia. Mana sebelum dia kebumikan mayat, mana bid'ah, tapi bid'ah sini makruhah, ya. Di bid'ah tu banyak. Ni ada setengah dia tak faham hukum. Apa hukum ni? Bid'ah. Kita tanya apa hukum? Dia kata bid'ah. Bid'ah tu kau hukum. Bid'ah tu benda yang kita buat yang tak ada zaman Nabi. Itu bid'ah. Nabi tak buat, kita buat. Itu bid'ah. Hukum lain. Hukum wajib, haram, harus, makruh, sunat. Tu hukum dia. Orang tanya hukum, dia kata bid'ah. Tak faham. Tak faham soalan. Bila hukum sama ada haram atau wajib, sunat atau makruh atau harus. Jadi tiap-tiap benda bid'ah tu dia terbagi pada 5 hukum. Ada bid'ah wajibah, bid'ah tapi wajib, ya, macam jam'ul suwal Quran, menghimpunkan Quran. Zaman Rasulullah SAW tak ada himpun Quran. Quran duduk berulang-ulang, di pertama dia tulis, ya, maka dibimbang kehilangan. Maka zaman Sayyidina Osman diarahkan oleh Sayyidina Umar supaya kumpul Quran, ditadwinkan, dibuat. Sebab tu khat itu panggil khat Utsman, ya, tulisan zaman Sayyidina Osman, khat Utsman kan. Jadi maknanya dihimpunkan perbuatan Sayyidina Osman tu bid'ah. Sebab Rasulullah tak buat, dia pergi buat. Tapi hukum dia apa? Wajib. Sebab kata buat tu membimbangkan Quran akan hilang. Sebab banyak hufaz, para hafiz Quran sudah syahid di medan peperangan. Jadi diarahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman sekumpul dia perbuatan tu bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Maka bila Nabi tak buat, nama bid'ah. Tapi hukum wajib. Sebab mana memelihara akan Al-Quran jangan hilang. Itu maksudnya. Ada bid'ah yang sunat. Jangan dia buat tarawih 20 kan. Kata Sayyidina Umar, aku terlebih suka buat 20. Padahal Nabi buat 8. Nabi buat 8 setengah riwayat. Di rumah 8, disambung di rumah. Dia di masjid, dia buat 8 je. Bang 2 kali Jumaat kan. Zaman Rasulullah SAW bang sekali je. Azan tengah naik khutbah. Zaman kita bang, lepas tu 2 kali bang. Itu bid'ah. Dibuat zaman Sayyidina Osman. Sebab apa? Orang dah gamai. Jadi bang pertama supaya berhimpun. Bang kedua tu menandakan dia nak sembahyang. Ya, semua ada perbuatan tu bid'ah. Tapi bid'ah tu dipanggil mandubah, bid'ah yang disunatkan, ya. Bid'ah tu ialah perbuatan benda yang tak ada zaman Nabi dibuat, itu bid'ah. Itu kata wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka kullu dalam hadis tu kena faham dengan ngaji kan, ada bahasa Arab tu. Kullu bid'atin, kullu tu makna apa itu? Kullu bid'atin, tiap-tiap bid'ah. Kullu tu makna jami' ke makna majmu'. Kita ahli sunnah pakai kullu dengan makna majmu', bukan makna jami'. Kalau jami' semua, ya. Kalau kullu dengan makna majmu' makna kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan bid'ah itu sesat. Bid'ah mana sesat? Bid'atul dhalalah. Bid'ah yang mana membawa kepada terjejas akidah, mukhalif li syar'i, bersyarah dengan syarak, itu boleh dipanggil bid'atul muharramah, bid'ah yang diharamkan. Bukan semua bid'ah itu diharam. Jadi seyogianya sebelum lagi ditanam mayat tu jangan ada disusahkan tuan rumah yang kematian buat pergi jamu je lah. Mayat belum tanam, sibuk buat mi goreng. Buat teh tarik, tak payah. Tunggu selesai kan. Kemudian yang dia buat 1 hari, 3 hari tu, semua ada dia orang bahas benda tu. Ya, ikut Syekh Ramli mengatakan kalau dia buat tadi kena tarahum lil mayyit, kena ambil berkat, memberi rahmat kepada mayat. Mana kita datang buat penuh itu, kita bacakan Quran, hadiah, itu ada jalan, boleh, ya. Tapi kalau dibuat tu, kena buat ni, tak buat ni tak boleh, malu ke orang, itu haram pun. Buat kena orang tak boleh, ya. Disusah apa dibuat sampai berhutang, betul tak disuruh begitu. Kemudian kalau makan anak yatim lagi haram. Sebab tuan guru saya tu kalau tengok, kalau yang mati tu kan, maknanya orang yang banyak anak kecil. Mungkin dia mati umur dia 30, lah suami dia meninggal. Jadi anak dia kecil-kecil lagi kan, ini anak dia yatim. Jadi takut dia orang tekam, dia ambil anak yatim. Kita lepas mati makan harta anak yatim, haram hukum ni. Itu tuan guru saya biasa tak pergi, dia buat kat masjid, ya. Yang penting kita nak hantarkan pahala tu.
hantarkan pahala amalan tadi kepada si mayat. Sampai tak? Sampai. Wahabi kita tak sampai, itu dia punya ilmu tak sampai. Kita belajar ilmu kita sampai. Ya, dia tak sampai tu gasak dia. Ya, ulama-ulama besar lagi mengatakan sampai kerana sadah. Dia bacakan hadis apa tu? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Dia kata bila mati anak Adam terpotong amalan dia, melainkan sedekah jariah, ilmu manfaat, ya, dan makna anak soleh. Yang kita buat ni tak termasuk dia tu. Jadi dia baca hati pun tak kena. Tengok dalam hadis dhamirhu tu kembali kat mana? Iza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, terpotonglah amalnya. Amal anak Adam tu yang potong. Mana dia tak boleh buat amal lagi, dia dah mati. Tu maksud hadis tu. Ada pun orang lain pergi hadiah, tak apa, ya. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah menyembelih di atas kubur. Menyembelih atas kubur tak disuruh. Dan tiada sah wasiat. Dia kata kalau saya mati ya, tolong sembelih kambing ke ayam kat kubur, itu tak sah wasiat, tak payah buat tu. Dan kata setengah ulama demikian itu pekerjaan kafir yang masa jahiliah dulu. Itu perbuatan kafir jahiliah. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah sayyi'ah. Ini bid'ah sayyi'ah, tadi bid'ah makruh. Ini bid'ah yang keji. Ya, iaitulah menyembah atau mengucup atau mencium suatu daripada kubur, atau mengucup atau mencium anak tangga tempat ziarah bagi segala kubur awliya atau ulama. Ya, dia cium tangga kawan betul insan kan cium. Tak payah ada tu. Ya. Kita disuruh zuru kubur fa innahu tuzakirukum al-akhirah. Tu hadis sahih Nabi kita ziarah kubur Nabi kita. Sebab ziarah kubur tu mengingatkan kamu akan akhirat. Kita pergi tengok kat dalam kubur ni orang hebat-hebat semua dah balik. Ya, ni orang apa semua dah tak ada, dah sama je. Semua balik menghadap Tuhan. Dia kaya, dia miskin, dia hebat, tak hebat, terkenal, tak terkenal, semua dah balik dah. Jadi memberi kesedaran kepada kita, keinsafan, supaya kita lebih bersungguh menyiapkan amal soleh. Bermula sunat takziah pula. Akan tiap-tiap yang duka cita atas kematian keluarga dia, ibu bapa dia, anak dia, misalan kematian, atau suami atau isteri, suami mati isteri tinggal, isteri mati suami tinggal, atau mertua dia, atau menantu, atau sahabat, atau barang sebagainya lah. Dan arti takziah itu apa? Ya, arti takziah menyuruhkan yang kematian dengan sabar, menyuruhkan orang yang sedang diuji dengan kematian keluarga tadi. Ya, a'zamallahu ajrak, ya, wasabarak, untuk doa dia. Ya, a'zamallahu ajrak wa asana azaak wa ghafara limayyitik. Itu di antara lapan-lapan takziah. Mana a'zamallah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepada kamu. Wa asana azaak, ya, dan maknanya Allah Subhanahu wa taala membalasmu, menambah-nambahkan pahala kamu dan kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala berikan kesabaran, wa ghafara lil maitik, dan Allah berikan keampunan yang bagian telah pergi. Atau kita doa gitu. Itu dipanggil takziah. Dari takziah kemudian daripada menanam mayat terlebih utama, lebih aula daripada takziah dahulu daripada menanamkan dia. Sebab bila dah menanam tu mayat tu ada lagi, dia kurang lagi kan. Bila dah tanam pada tak ada, baru terasa betul dah tak ada kan. Tu maknanya kita beri sabar kat dia. Kerana bimbang segala mereka yang kematian itu dengan maknanya memandikan dia, membayangkan dia, jadi tak terasa sangat masih ada lagi mayat tu. Daripada menanamkan dia. Melainkan jika mereka itu sangat duka cita, kalau dia nampak sedih sangat, kita berikan takziah sebelum daripada ke bumi. Kemudian ya, ketiadaan sabar dia. Maka takziah dahulu daripada menanam duit itu afdal. Jadi maknanya mana afdal? Dia beri takziah selepas tanam atau sebelum, itu tengok keadaan. Ya, sebagaimana di atas tadi. Dan adalah berlanjutan waktu takziah 3 hari. Waktu takziah itu 3 hari. Dibilangkan permulaan dia bila? Daripada mati. Ya, sejak daripada dihembuskan nafas akhir, kira dah tu, start daripada situ.
sehari, 2 hari, 3 hari. Iaitulah jika hadir orang yang mentakziahkan. Mana kita datang ziarah dia kan. Ada pun kalau dia tu orang kematian, dia tak ada duduk luar negara. Ya, mayat tu meninggal, hari keempat dia balik. Tu waktu dia boleh balik. Dan ditakziahkan jika dia gaib salah satu daripada keduanya. Maka permulaan daripada datang. Ya, permulaan dia sampai tempat tu, boleh kira 1 hari untuk dia memberi takziah. Atau daripada sampai khabar kematian dia tadi, 2 hari 3 hari dah baru sampai khabar kematian, ya, atau seminggu baru sampai kematian, maka dia pun ucapkan takziah. Itu tak apa, sebab perkhabaran tu baru sampai dekat dia. Ada pun orang yang dah memang dekat daripada awal, dia ada 3 hari. Dan makruh takziah kemudian daripada 3 hari. Ya, kita doakan dia tadi tu 3 hari dah, lepas tu jangan takziah lagi, sebab membawa dia pula rasa duka cita lah, teringat-ingat dia dah bagus slow dah kan. Kerana maksud dia pertakziah sebab apa? Mendiamkan hati, mana nak mententeramkan hati yang kematian daripada duka cita dan keluh kesah. Dan yang ghalib diam hati, mana tenang hati balik, dah slow balik. Daripada demikian itu dalam masa 3 hari, maka jangan lebih, jangan telah dibaru-barui pula duka citanya. Dan 5-6 hari kita ucap takziah lagi. Sabar ya, kawan dia teringat. Ya, macam ada ingatan dia segar balik lah, dia duka cita balik kawan kan. Itu syarat dia jaga begitu. Syahadat hendaklah dikatanya pada takziah akan orang Islam yang kematian keluarganya yang Islam. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Sini ada a'zamallahu ajrak, dibesarkan Allah Ta'ala kiranya balasanmu dengan bertambah-tambah pahala. Ya, sabar, makna mudah-mudahan dengan ujian ini pahala kamu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Tuhan besarkan ganjaran kamu. Jadi. Dan dibaikkan ahsana azaak, dibaikkan akan sabarmu. 2, wa ghafara limayyitik, dan diberi keampunan kepada mayat. Pada yang pergi itu diberikan keampunan. Itu didoa, kita panggil takziah. Dan kata pada takziah akan orang Islam yang kematian keluarga yang kafir. Dia Islam tapi mak dia belum Islam, mati. Ya, maka dia baca apa? Takziah dia, azamallahu ajrak wa sabbarak. Ya, tak boleh niat mak kita doakan bagi orang yang tidak beriman, tak boleh doa. Ya, orang kafir meninggal kita berdoa, ya Allah masuk ke dalam syurga, itu dah menyalahi. Ya, Allah takkan masukkan orang yang tidak ada iman dalam syurga. Syurga tempat orang beriman. Adapun orang tak beriman tak dibenarkan sama sekali masuk. Adapun neraka dia ada 2 besen. Orang kafir masuk, orang beriman pun ada masuk. Tapi orang beriman masuk, dia keluar balik, sebab dia ada iman. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang balik, dia tak sempat nak menghapuskan dosa dengan taubat. Kalau dia balik, dia bertaubat, maka Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, at-taib min azam kama la zambalah. Orang yang bertaubat di dosanya tak ada dosa. Sebelum meninggal tu dia bertaubat betul-betul. Lepas bertaubat, mereka maut ambil nyawa dia, bersihlah dia. Itu mana tak ada dosa. Tak ada dosa selepas dia berdosa. Yang tak dosa langsung tu Nabi dan Rasul. Ya. Itu maknanya dia bersihkan dosa dia. Tiba-tiba dia tak sempat nak bertaubat. Tak sempat dia nak bertaubat. Tapi dia mati, iman dia tak rosak. Maka itu serah kepada Allah Ta'ala. Orang beriman, dia mati tidak ada tanda-tanda rosak iman. Ya, cuma dosa dia tu ada yang dia belum bertaubat. Apa kita nak hukum orang ni? Serah kepada Allah Ta'ala. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata wa man yamut wa lam yatub min zambihi, siapa yang mati dan dia tak sempat bertaubat, maka kita nak kata apa? Fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusan dia serah kepada Allah Ta'ala. Ya, in syaa azab wa in syaa ghafar. Kalau dia nak azab, itu keadilan dia. Kalau dia nak ampun, itu kemurahan dia. Itu bukan urusan kita lagi. Cuma kita doakan saja. Apa engkau saksi ni mayat? Baik. Dia tanya masih mayat? Wallahu a'lam.
Habis tu masjid penuh tu. Tu peranjat orang. Dia kata pasal awak kata wallahu alam, dah pergi tengok sembahyang Jumaat pun tak datang. Kan saya kata baik, saya bohong lah. Saya katalah wallahu alam, peranjat tu Bilal tu imam. Macam punya suara ni kata ni. Sebab apa dia kata wallahu alam? Sebab dia tak faham kalam. Dia dalam keadaan ilmu balaghah dipanggil kalam tu khabariyan lafzan insya'iyan maknan. Itu dalam ilmu balaghah. Kalam tu khabari, makna memberitahu, tapi makna dia bukan khabar, makna dia insya' doa. Ya, mana baik maksud dia apa? Mudah-mudahan dia diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Kita kata khair, baik, maksud tu doa. Mudah-mudahan tu beri kebaikan. Kalau dia orang saleh lagi bertambah hebat kedudukan di sana. Kalau dia berdosa, mudah-mudahan Tuhan ampun. Tu maksud dia. Kalau kalam tu kita pakai kalam khabari, bohong. Dia tak baik, kita kata baik, tu bohong. Dalam masjid dia bohong. Tapi doa kita kena faham. Kita kata baik tu makna doa tu. Itu bukan khabaran, tapi itu adalah doa insya' ya. Ada setengah tempat tu wallahu a'lam. Tu bukan dia tu masjid. Dan pernah berlaku karamatul auliya, ya, al-alimu al-lama, ya, seorang ulama besar Sayyid Syekh Abdul Rashid, guru kita. Dia mengaji Mekah, Masya Allah, mengaji Syam, alim 4 mazhab, hafiz Quran, Masya Allah. Dan Syekh Abdul Rashid, ya, Allah angkat martabat tinggi dan banyak karamat dia. Jadi berlaku, biasa dia buat zikir ke mana? Suruh ilmu. Jadi satu orang kampung tu meninggal, orang kampung tu tak pernah pergi masjid. Jadi jawatan kuasa masjid pulau dia. Ya, dia meninggal tu orang tak nak urus. Satu riwayat dia cerita lah. Jadi dah kecoh kan. Jadi satu orang tu dia tergerak, dia pun call Tok Guru di Singapura. Dia kata, Tuan Guru, ni ada tiap besar. Tok Guru kata apa hal? Dia kata orang kampung ni dia meninggal. Jadi dia ni maklumlah mana orang ni tak berapa tu sangat, tak sembahyang dan tak pergi masjid, ya. Jadi dia orang dah pulau, macam nak buat ni? Dia kata uruskan segera mayat dia. Sebelum mati dia bertobat, dan tobat itu anda terima. Itu ahli kasyaf kan. Ada seorang tu mencari bergebut pula dapat orang uruskan mayat dia. Ya, dia kata sebelum dia mati dia bertobat. Tobat dia tu anda terima. Masya Allah. Tu ahli kasyfin, tak nak buka hijab kan. Sebab kita dalam hadis ada 4 golongan. Orang yang awal ni baik, akhir baik. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan jadi golongan itu dah. Dan ada golongan yang awal dirosak, awal akhir rosak. Awal kafir, mati pun kafir. Ada orang awal dia elok, ujung rosak wala yazal, dia murtad wala yazal. Dan ada orang yang awal dirosak tapi akhir dia cantik. Ada. Awal dia teruk, ya, sama dia kafir ke atau dia ahli maksiat, tapi di ujung tu dia bertobat, dia jadi orang baik. Ya, setahun belum mati tu, sebulan dia mati, seminggu belum mati, dia bertobat sungguh. Maka Tuhan terima tobat dia. Baiklah, sebab tu bukan hak kita. Syurga neraka bukan hak kita, tu hak Allah Ta'ala. Ya, jadi hukum nyatakan begitu. Kalau sekiranya yang pertama dia tak ada nyata kekufuran, maka dosa dia kerana tak bertobat tu serah kepada Allah Ta'ala. Ada pun kalau dia bertobat dengan betul-betul tobat diterima, tu direct tuan-tuan ke syurga dia, sebab bersih. Jadi kalau sekiranya ibu bapa dia tadi, keluarga dia yang mati tadi dia tak beriman, ya, jadi dia bicara keluarga dia seorang pun Islam. Cara baca dia azamallahu ajrak, ya, wasabbarak. Dibesarkan Ta'ala akan kiranya balasanmu dan dijadikan akan dikau sabar. Kita doakan dia sabar je lah, ya. Doa dia dapat keampunan, ada masuk surga tak boleh. Dan dia kata takziah orang kafir kematian keluarganya akan Islam. Ghafarallahu limaytik wa asana azak. Ya, ampunkan Allah kiranya bagi yang mati tadi, yang pergi, mudah-mudahan dapat keampunan Tuhan dan dibaikkan akan sabarmu. Kamu sabar je lah, sebab dia belum Islam, tentu asal dia sabar je lah. Dengan bala dia, mudah-mudahan dia insaf dan dapat petunjuk. Ada pun yang mati yang pergi mantuk, atau kita doakan dia dapat keampunan. Dia tak boleh mendoakan keampunan bagi orang yang tidak beriman, ya, sebab memang Tuhan tak ampun. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, itu nas Quran. Allah Ta'ala tak akan beri keampunan bagi orang yang mensyirikkan akan dia. Itu tanda blok terus, ya. Kalau dia masuk Islam, mau dia ada keampunan. Itu kelebihan iman dan Islam. Maknanya dosa kalau diminta ampun, Tuhan bagi keampunan besar, Tuhan sediakan bagi orang beriman saja. Dan sunat bagi orang yang kematian itu menjawab takziah. Kalau orang beri takziah kat kita, kita jawab apa? Ya, jazakallahu khaira. Mudah-mudahan membalas Allah akan dikau kebaikan. Syahdan,
satu perkara yang disaksikan benar, itu mana syah, dan harus menangis atas mayat dahulu daripada matinya. Ya, dahulu sebelum dia mati itu sekadar sifat naruri insan sedih, itu tak apa, atau kemudian sekadar lelehan air mata, sebab baginda pun ada. Ya, bila mati anak Rasulullah SAW selalu mengalir air mati. Yang tak boleh nauhun, nauh tak boleh. Nauh ni berbiji sabak kalau Kelantan panggil. Ya, dan haram ya menyawak, ini bahasa apa, Aceh. Ya, maknanya biji sabak dia meraung. Oh, dia koyak baju, kau dah tak ada siapa nak sara aku, kau dah tak ada apa aku nak makan. Oh, dia dah mengarut panggil. Yang membawa dia tak beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, kita mati tak mati pun semua akan mati, dan rezeki dah tetap. Ya, dan menyaringkan suara, dia menjerit-jerit dengan menyawak, dengan menyebut sifat kepujian. Ya, seperti katanya, hai gunungku, wa jabala, ya, wahai gunung. Apa maksud dia? Wahai tempat penyandaranku, engkau lah tempat aku bersandar. Dah nampak Tuhan pula dah, kacau je. Ya, tu. Engkau lah hai payungku, ya, engkau lah tempat aku berlindung. Maka cakap-cakap tu menampakkan dia sudah tak kenal Tuhan. Tempat berlindung kita bukan dengan makhluk. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Quran ajar kita apa? Wa ufawwidu ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu ila Allah, aku serahkan urusan kepada Ta'ala. Ya, innallaha basirun bil ibad. Tuhan terhadap hamba dia sentiasa memerhatikan dengan rahmat dia. Dan barang sebagainya lah. Dan mereka lagi haram jazak, iaitu apa? Dengan memukul-mukul dada. Dah macam Syiah dah berdebak-berdebuk. Yang ada bantai dengan apa kan? Dengan besi dan ni. Jadi memukul-mukul dan menampak-nampak pipi, dan mencari-carikan baju dan kain, dan mencabut akar rambut. Rambut dia cabut kan. Orang dah mati kau cabut rambut, bukan hidup balik kan. Ni mati pergilah. Kita doakan, kita jerit-jerit, itu perangai jahiliyah, seolah-olah macam dia tak reda qada Tuhan. Dia takut. Kalau dia seolah tak reda qada Tuhan, Nabi jawab ni. Tuhan kata falyatruk rabban siwa'i wal yakhluq min tatis samai. Bagi cari Tuhan lain, keluar pada muka bumi aku tu. Orang yang tak reda dengan keputusan qada Tuhan, Tuhan kata keluar pada muka bumi aku. Cari Tuhan lain. Mana ada Tuhan lain? Mana ada muka bumi lain? Ya, itu maksudnya apa? Lampau kemurkaan Allah Ta'ala bila seorang tidak reda dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kematian, kesakitan, itu semua ketetapan. Ya, Masya Allah kan, wa ma lam yasha'lam yakun. Itu hadis sahih Nabi. Masya Allah kan, apa yang Tuhan kehendak itu saja yang berlaku. Wa ma lam yasha'lam yakun, apa yang tidak ada dalam taksis iradat Tuhan takkan berlaku. Bermakna apa yang telah, sedang dan akan datang berlaku, diduduk dalam masyiatillah, mana penentuan dan taksis iradat Allah Ta'ala. Jadi kalau dia berjerit-jerit macam dia tak percaya pula penentuan Tuhan, itu menyebab dia rosak tu. Dan mengubah pakaian, ya, dia buka baju dia lah macam-macam, dan kelakuannya dia meninggalkan pakaian, dia menanggal pakaian yang beradat daripadanya memakaikan dia. Ya, itu semua mana amalan-amalan jahiliyah, ya, yang keluar daripada orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita orang beriman itu tak boleh pakai sifat ni. Kita menyambut dengan tenang saja. Ya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabiah, sahabat perempuan hebat dan sirah. Anak dia sakit. Jadi laki dia berubat kan, tak baik-baik. Akhirnya satu hari laki dia balik dalam keadaan apa? Penat. Dan anak dia meninggal. Anak dia meninggal. Bila suami dia balik je, bagi salam ke dia, dia cium tangan suami dia apa semua kan, tu cara menyambut suami dia. Jadi suami dia kata, macam mana keadaan anak kita? Alhamdulillah, terlebih tenang dari biasa. Dah habis tu memang dia tenang. Ya, kalau kita tak betul macam, alah bang, mati dah anak kita, melawung kan, tak, dia jawab steady kan, anak kita terlebih tenang. Ya, lepas tu suami tak dengar, duduk tidur bersama. Sempat maknanya apa? Melakukan hubungan, dan hubungan tu mensabitkan zuriat pula kan tu. Bila besok pagi tu suami tengok, anak kita dah tak ada. Kau kata tenang, iyalah tenang betul. Itu maknanya hebat sahabiah dan ini suami belum pijak tangga dia melolong. Ya, kita melolong ke menjerit, kita takkan hidup balik benda tu. Sayyidina Umar kata, engkau reda qada Tuhan, engkau punya kedudukan pahala engkau besar di sisi Ta'ala.
Kalau kau tak reda, wa qada'ullahu yajri. Qada' Tuhan tu tak berlaku, tak ikut engkau dia tu. Itu kalam Sayyidina Umar dan jadi maknanya kita reda dengan qada' Ta'ala, itu sifat orang mukmin. Habis. Kemudian kita zakah, beralih kepada kitab zakat lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kadsallahu sirrah. Saudara. Qala Allah Ta'ala walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, situ, wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Kita masih lagi dalam pembahasan, iaitulah pemeliharaan Allah Ta'ala terbagi bertiga, ya. Mahfuzun anisyirk wal kufri bil hidayah. Yang kedua mahfuzun anil kabair was sagair bil inayah. Yang ketiga mahfuzun anil khatarat wal ghafalat bir riayah. Jadi tiga-tiga ni tuan, kalau bangun malam-malam tahajud tuan minta tiga cukup lah tu. Minta apa? Pertama hidayah, yang kedua inayah, yang ketiga riayah. Ya, dengan adanya dipelihara seorang daripada syirik dan kufur dengan ada hidayah. Bila ada hidayah, maka seorang itu dapat petunjuk, selamat daripada syirik dan kufur. Dan dipelihara daripada kabair wa sagair, daripada dosa besar dan dosa kecil dengan apa? Inayah. Inayah apa makna? Bantuan daripada Ta'ala. Tuhan berikan keimanan yang kuat, Tuhan bantu ni. Ya, orang tumbang dia tak tumbang, itu makna dapat apa? Inayah, bukan handal dia. Ya, inayah Tuhan. Yang ketiga mahfuz anil hatarat wal ghafarat bir riayah. Dipeliharakan daripada kelalaian dengan bawa hati dia sentiasa dengan Tuhannya, itu dengan apa? Riayah. Jadi tiga benda tu. Ya, dengan ada hidayat kita selamat daripada kufur, ya, dan syirik. Dengan ada hidayat apa? Petunjuk. Dengan ada inayah, bantuan, kita selamat daripada dosa besar dan kecil. Mana insan tak buat dosa tu sebab apa tu? Bukan handal dia. Semua bantuan dari Allah atau sendiri. Dan yang paling tinggi sini apa? Riayah, mana pemeliharaan. Hidayat, petunjuk, inayah, bantuan, riayah, pemeliharaan. Dengan ada riayah, dia terpelihara daripada kelalaian. Dengan hati dia sentiasa makna sedar, sentiasa menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sini disambung perbahasan sini, diambil daripada firman Allah Ta'ala, iaitu daripada surah Al-An'am ayat 111. Maksudnya, dan jika kami turunkan malaikat, atau turunkan malaikat kepada mereka, ya, dan orang-orang yang mati bangkit balik, wa kallamahumul mauta, dia boleh dialog dengan orang mati. Ya, kami hidupkan pula tiap-tiap suatu di hadapan mereka untuk saksi tentang kebenaran Nabi besar kita Muhammad SAW. Jawab dia apa? Nascaya tidak juga akan beriman. Dia tak beriman. Kecuali jika dikendaki oleh Allah, mana diberi hidayah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Jadi sebagian dari ayat ini diceritakan sebagian daripada golongan Yahudi. Yang jahatnya dan Yahudi. Israel ni, itu keturunan Nabi Yaqub. Israel, Isra itu mana? Hamba. Il itu mana? Tuhan. Israel itu mana? Hamba Tuhan. Itu gelaran bagi Nabi Yaqub. Ya, bukan Israel yang jahat. Yang jahat Yahudi yang jahat. Yang sekarang ni Yahudi yang jahat. Dia kena bantai dah berselerak lagi lah. Mau dia rasa kan? Sikit. Sikit beberapa minggu dah kena dianggap bendera putih. Kau lanyak Palestin berpuluh tahun, ya. Tapi akhirnya memang habislah. Tanda kiamat besar memang dia habis. Seko pun tak tinggal, tuan-tuan, ya. Dia dah kat Cyprus pula dia lagi kat 60,000. Orang sana pula dah risau. Esok kat sana pula dia ambil negara orang. Ni kau boleh negara orang nak dia ambil. Jenis syaitan tak tahu nak teruk Yahudi. Al-Quran letup, kita tak boleh dah. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara. Ya,
tak akan reda pada kamu Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga kau ikut cara dia. Ya, setelah kita ikut sistem dia, dia tak akan reda, dia kerja kita. Tengok tuan. Tu gila dia pandai ajar ni. Dia bantai betul-betul. Sebagaimana orang Yahudi, mereka lebih mengetahui dan mengenali sifat-sifat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Rasulullah SAW, dia Yahudi, dalam kitab dia kan, yang tuan turunkan, lebih kenal daripada ibu. Sebab ibu dengan suami, kalau isteri kata ni anak kita bang, abang dia tengok kulit kau putih, aku putih, anak ni hitam ni mana. Bapak dia pesan si cek rupa betul lain pun. Dia buat kerja apa? Dia buat kelas tambahan. Kacau je. Benar berlaku banyak cerita macam ni. Maknanya perkhabaran isteri itu tak semesti kerana dia tipu suami mana dia. Tapi ini kerasulan, bukan perkhabaran isteri, perkhabaran Allah. Itu sebab kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal akan Nabi besar kita Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana kenal mereka akan anak, bahkan lebih daripada itu. Sebab apa? Kenabian ke perkhabaran Allah Ta'ala. Ya. Tapi oleh kenapa? Hasadan min indihim, hasad yang tersemat dalam kalbi dia. Dia penyakit hati ni. Aku istihar kerana Muhammad ni Rasul besok, habislah pengaruh aku. Habislah orang tak ikut aku, habislah orang pergi. Mula tu syaitan duk jodoh dia. Walaupun dia ulama Bani Israel. Ya. Yang disebut di dalam kitab mereka ada. Allah, dan Taurat semua dah siap. Tapi oleh kerana mereka apa? Hasad. Itu sebab kitab Taurat Allah serahkan kepada Nabi Musa jaga. Injil Nabi Isa jaga. Quran Quran Allah tak serahkan kepada Nabi kita. Walaupun Nabi kita Sayyidul Mursalin, Quran wa innahu lahafizun, aku sendiri jaga tuan kata. Waktu Quran tak ada orang boleh ubah. Kitab lain dia orang ubah. Ada Nabi tu okey lagi. Nabi wafat dia modified habis kitab tu. Ya, habis dikerjakan Taurat, habis diubah ni Injil. Dan sendiri antara benda yang paling jahat diubah ialah tentang kerasulan Rasulullah SAW. Ya, dipadam, diubah macam-macam. Tu. Seperti mana mengenali anak mereka, namun ia tidak sedikit pun memberikan faedah kepada mereka terkala tidak masuk dalam hati mereka pertolongan dan petunjuk. Betul, hidayah penting. Tak ada hidayat, walaupun dia ada ilmu, akhirnya apa? Babas segala. Sebab hidayah itu penting. Hidayah daripada Ta'ala. Ilmu yang kita dapat itu dipanggil hidayatul tariq, petunjuk jalan, tahu benda baik tak baik. Tapi satu lagi yang penting, hidayatul muwassilah, hidayah yang menyampaikan seorang itu beriman. Ini hak Tuhan. Ini siapa betul? Nabi pun yang hebat pun tak ada benda ni. Ini hak mutlak Tuhan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak boleh memberi petunjuk orang yang kau kasih, ya Muhammad. Sebaliknya kata Nabi, petunjuk orang yang ia kehendaki. Makna faham di sini hidayah adalah iradatullah, kehendak Tuhan. Ya, sebab tu bila dapat hidayah, jangan kita nampak kita hebat, semua tu pertolongan dia. Kalau dia tak bagi, habis sudah. Walaupun dia ada ilmu, tu ulama Bani Israel, betul tak bagi hidayah, habis akhirnya kufur. Bukan sebarang dosa dia buat tu besar, tu menolak kenabian Rasulullah SAW. Habis. Kemudian nikmat Islam adalah anugerah Allah Ta'ala bagi hamba-Nya tanpa perlu diusahakan. Ya. Kita sekarang Islam, ya, bapa Islam, mak Islam, anak otomatik Islam. Ya. Sebab agama dia mengikut pada yang baik. Kalau haiwan dia mengikut pada yang buruk. Faham? Katalah seorang tadi tanpa buat kerja tak elok, laki Islam, perempuan kafir, dia berzina. Anak kena ikut Islam. Walaupun sebaliknya, perempuan Islam, laki-laki kafir, dapat anak kena ikut Islam. Itu makna diikut pada baik. Kalau binatang diikut pada aswak, ya, anjing dengan kambing, anak tetap najis mughalazah. Ya, atau sebaliknya, kambing dengan anjing, anjing itu beranak, anjing berzina, keluar rupa kambing, tetap juga najis mughalazah. Ya, sebab bersemandian hadas yang dia orang buat apa? Cantuman kan, Thailand yang buat tu. Dicantumkan apa? Benih kambing tu dengan anjing bulldog yang telinga panjang tu.
Ya, satu hari di Kedah dia orang tahan satu lori besar kan. Cek betul keturunan tu, dia pakai suntikan tu. Dia hambat balik, dia orang halau. Ya, kita tak pernah betul esok sembelih buat korban lah. Dia macam rasa hubung natang ni jaga-jaga ni. Jaga-jaga tu. Dia orang macam-macam dia kerja dia buat ni. Ya, Thailand ni buat ni pokok pandai tu dia. Dicantum dalam pokok, dicantum kan. Pokok dicantum pokok ni. Teknologi dia kan. Tapi dia kan kerti hukum menatang kapi sana. Jadi maknanya kena jaga. Ya, kalau binatang dipilih yang aswak. Maknanya kalau ada campuran najis mughalazah, dia tetap jadi mughalazah. Ada pun orang beriman tak? Tu kadang-kadang sedih. Berlaku cerita dah lah, dia buat cerita tak senonoh lelaki perempuan. Tiba-tiba anak dapat tu, ya, yang Hindu buat lari pada dia. Lepas cerita ada cerita macam-macam. Dia buat lari pun, dia buat lari budak. Hanya budak akidah. Ya, kena selamatkan tu, kalau tak selamat hanya budak. Dia kena mati ikut Islam. Tu. Kemudian nikmat Islam adalah anugerah Allah Ta'ala bagi hambanya tanpa perlu diusahakan. Itu maksud tak usaha apa? Maknanya bila bapa di Islam atau mak Islam, anak tetap jadi Muslim. Itu. Siapa yang diberi petunjuk kepadanya dan memasukinya, maka dia terpelihara daripada kekufuran, ya, dan kesyirikan yang menyebabkan mendapat azab yang amat pedih bila seorang itu syirik, dan kufur menyebabkan dia kekal dalam azab di akhirat. Dan adanya hidayah inilah melayakkan kita mendapat keampunan dosa dia banyak mana sekalipun. Kalau ada hidayah, mana dia beriman, ada peluang dia mendapat keampunan Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunubah jami'an. Allah Ta'ala boleh ampun dosa semua sekali. Sebagaimana cerita yang masyhur dalam hadis sahih, Bani Israil yang dah bunuh 99 orang. Pergi jumpa orang yang ahli ibadat, tapi dia tak ada ilmu. Itu bahaya tak ada ilmu tadi. Saya nak bertobat, apa salah awak? Sudah bunuh berapa orang? 99. Oh, tak ada ruang nak tobat. Tak apalah, dia kata terik pedang cukup 100. Ya, lepas tu dia berjalan jumpa seorang yang berilmu, ulama. Dia ceritakan dia dah bunuh 100 orang. Banyak mana kau bunuh pun, insya-Allah Tuhan terima taubat kamu. Jadi dia bertobat, dia tunjukkan kau pergi satu kawasan ni, golongan sulaha, orang saleh kawasan tu. Itu makna bi'ah. Suasana itu penting, nak membina. Ya, sebab tu Al-Imam An-Nawawi, ulama hadis besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata apa? Ajar qabla dar. Ajar qabla dar. Mana kau perhati jiran dulu sebelum kau pacak tiang nak buat rumah. Kita nak buat rumah ni, cari kawasan tu biar kawasan golongan saleh. Dia boleh membantu, ya, perkembangan Islam dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita dah buat nak macam mana kan, dah beli, takkan nak sodok umur. Ada kena buat kerja lain, kena islah, buat dakwah tu kerja buat lah. Tapi begitulah keadaan dia, ya. Kalau suasana tak ada, itulah tak ada. Sebelah toki arak, sebelah toki judi. Depan kena buku pening kepala kita. Buka pula taman depan, kepala gondol. Petang-petang pakai seluar pendek. Oh, maut. Ya, semayang tak ada apa-apa, pening kepala. Sebab tu disuruh pergi golongan solat. Bila dia nak pergi tempat golongan solat, tiba-tiba mati tengah jalan. Ibadat satu tak ada, dia bertobat. Ya, lalu berlaku intizak antara malaikat rahmat dan azab. Malaikat rahmat kata syurga tempat dia bertobat, ampun dosa. Malaikat azab kata mana dia tak semayang pun belum lagi. Bila tu Tuhan turunkan satu malaikat buat ukur. Kat mana dia dekat, itulah tempat dia. Bila diukur, dia dekat tempat yang golongan ahli saleh tadi, golongan sulaha, kadar satu hasta dia, maka diambil dia dan diberikan ke syurga. Ada waktu tu belum buat amal dia. Itu menandakan iman tu amat penting, dan penyucian daripada dosa ialah istighfar wa taubat, itu amat besar. Ada syarat dia nak mendapat keampunan, mesti akidah iman dia betul. Sebab tu gerakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul SAW dia mempertahankan akidah. 13 tahun Nabi didik di Mekah akidah betul. Sebab bila akidah pancang dan cantik, insya-Allah yang lain mudah. Dan adanya hidayat inilah melayakkan kita mendapat keampunan, kerana Allah Ta'ala tidak mengampunkan orang yang mensyirikkan dia. Manakala ada iman, dia syirik kufur, dia tak layak dapat keampunan, bahkan kita tak boleh mendoakan dia untuk dapat keampunan. Dalil tu Quran, innallaha la yaghfiru
an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu keputusan besar muktamad dari Quran, ya, dalam surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Dia sekutukan dengan berhala ke, dengan apa ke, pahaman ideologi ke, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik. Dosa lain banyak mana pun Tuhan sedia ampunkan kalau dia bertobat dengan cukup syarat dia. Bagi siapa yang dikenakinya menurut peraturan hukum-hukumnya, dan siapa yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka sungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh mungkin, ya. Itu dia antara apa? Datangkan dua hukum itu. Iaitulah dia sedia mengampunkan dosa yang lain, tapi dosa dia menyekutukan Tuhan tak boleh. Sebab apa? Sebab menyekutukan, mensyirikkan Tuhan dia panggil jenayah yang paling besar. Dalam Mukhtarul Ahadis Nabi kata an-nas bi naba'in azim akhluqu wa arzuku wa yubadu ghairi. Manusia dalam jenayah paling besar dengan Allah Ta'ala ni, bukan dengan orang, dengan Tuhan buat jenayah. Apa dia? Akhluku, aku jadikan dia, aku beri dia kesempatan untuk menompang muka bumiku sementara, wa arzuku, aku rezekikan dia, sama ada rezeki dia makan, diminum, pakaian, apa saja dia dapat, semua dari aku beri. Tiba-tiba wa yu'badu ghairi, disembah yang lain dari aku. Oh, ini jenayah yang paling besar, ya. Sebab tu Tuhan tak ampunkan. Kalau dia nak, dia kena istihar balik, mengucap balik 2 kalimat syahadah, sebab dia telah terbatal akidah dia, ya, yang mensyirikkan akan Allah Ta'ala. Jadi kena jagalah. Dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan, daripada syirik, Tuhan sedia mengampunkan, ya. Itu yang pertama. Peringkat yang kedua, peringkat pertengahan, iaitu peringkat bagi ahli suluk atau kaum muslimin yang khas. Ada orang yang sedang memproses suluk, memperjalankan, ya, suluk dipanggil sayrul, ya, syuhudul khalqi, ya, ila syuhudil khaliq. Mana kita memproses sayrul qalbi, perjalanan rohani itu kita proses daripada makhluk, kita bawa dia menghadap Tuhan. Itu maksudnya daripada kelalaian kepada hadir hati, daripada jauh kepada dekat dengan Ta'ala, daripada gelap kepada terang. Itu perjalanan proses memperjalankan qalbi kita ke Tuhan, mengenal Tuhan, mentaati perintah dia. Itu apa hukum? Wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah. Fafirru, mana berjalanlah sekalian kamu ilallah, kepada Allah Ta'ala, ya. Itu disuruh oleh Quran sendiri. Mereka terpelihara daripada melakukan dosa-dosa besar dan kecil semata-mata dengan apa? Pertolongan Allah. Bukan pandai dia, handal dia, ya, alim dia, hebat kan. Tak ada apa kita ni tuan, semua kurnia daripada Allah Ta'ala, ya. Jika mereka ada melakukan dosa besar dan kecil, dihapuskan dan dibasuh dosa itu dengan segera, dengan istighfar dan taubat nasuha. Gulungan ni dipanggil apa ni? Gulungan mahfuz, ya, gulungan mahfuz. Mahfuz dibawa daripada maksum. Yang maksum Nabi dan Rasul, bawah dia mahfuz, ya, macam sahabat itu semua gulungan mahfuz. Mana mereka yang dapat pemeliharaan. Dia berdosa tu tapi macam tak berdosa. Sebab apa? Cepat dia bersihkan. Seorang sahabat dia terkena satu dosa, dia bergegas, dia berjumpa, ya Rasulullah, binasa dah hamba hari ini. Rasulullah tanya dia, apa yang kau buat? Sekian. Dia kata, kau dah semayang berjemaah? Sudah ya Rasulullah, dah, dosa kau dah diampun. Bagaimana kalau dosa tadi, ya, innal hasanat yuzhibna sayiat, kebaikan yang kita lakukan menghapuskan kejahatan, itu dosa yang kecil. Adapun dosa kabair, itu berhajat yahtaj ila taubah, dia berhajat kepada taubat. Kemudian mereka terhindar daripada dosa disebabkan musyahadah. Ini penting tentangnya. Sebab tu dalam pengajian tariqah sufiah ini penting, ya. Kita nak jejak seorang tadi, baik kita mengajilah berapa banyak kitab, berapa banyak guru pun, dia akan ceritakan hurai kita kitab macam-macam kitab, sifat mazmumah, sifat mahmudah. Persoalan dia nak pakai macam mana? Nak pakai macam mana? Baik, bawa daripada kufur, apa yang sifat paling besar? Takabbur, takabbur. Macam mana kita nak buang? Lawan takabbur apa? Tawadhu, ya.
Macam mana kita nak buang sifat takabur? Ini nak pakai tuan. Sebab Quran dah jelas, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikian lagi akhirat syurga kami sediakan bagi mereka ya yang tidak menghendaki membesarkan diri, man tidak takabur, wala fasada, dan tidak melakukan kerosakan maksiat di atas muka bumi. Tempat dia tu syurga tempat dia. Bermakna dia tidak nak membesarkan diri. Dia lebih suka dia tak terkenal, lebih suka orang tak kenal dia. Maknanya dia tidak ada hasrat untuk membesar-besarkan diri, takabur yang dipakai oleh iblis. Iblis kata apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Lepas tu kalau kita rasa semua aku lebih baik, tu perangai iblis, takabur. Sekarang lawan ni tawaduk, nak pasang tuan-tuan. Sinilah peranan dalam perjalanan rohani. Nak pasang dia tu, kita kena tahu ta'rif tawaduk apa dia? At-tawaduk al-hakiki makana nasyi'an min syuhudil azamati Rabb. Ini lagi ni. Tawaduk yang hakiki bila dapat? Bila terbuka musyahadah qalbi kamu kepada kebesaran dan keagungan Allah. Bila Tuhan tajalikan, dia tarik jazbah qalbi kita merasa kebesaran dia, terus dia akan tunduk. Itu kata musyahadah. Ya. Sebab Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam Syarah Hikam dia kata, "Pamadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan." Selama hamba itu tidak dibukakan qalbi dia musyahadah kepada Ta'ala, tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat keji ini. Secara total dia tak boleh keluar. Macam tadilah. Ya. Mesti terbuka yang besar boleh tetap. Ya. Saya selalu buat misal, ya, ulama besar negeri Melaka tuan-tuan. Kita kadang-kadang orang Melaka tak kenal. Ya, wali besar, mualim Tuan Guru Haji Abdul Wahid tuan. Punya hebat, karamat dia banyak. Satu hari dia pergi di pondok, Tuan Guru saya tengah mengajar kita tafsir Nasafi. Ya, selepas asar. Ya, Tok Guru saya dengar je salam mualim, dia tutup kitab. Ya, mualim datang dia assalamualaikum. Style lebih salam kan. Dia waalaikumsalam, tutup kita. Sebab apa? Dia tahu yang ni lebih hebat. Ya. Kita lah kalau anak yang bodoh ni kan, tengah baca kitab ni, tiba-tiba Tok Guru datang, boleh baca tak? Tak boleh baca dah. Wallah, tutup. Sebab apa? Dah nampak yang lebih besar. Nampak tam tajali yang besar, hilang lagi dia tak nampak dah. Itu pentingnya nampak. Bila nak nampak, cermin kalbi kena lap. Kalau cermin kita kalbi lap dengan dosa mungkar maksiat lalai, macam mana nak tajalli, nak buka kebesaran Allah Ta'ala? Sebab tu bila Tuhan buka tajalli jazbah, dia tarik dia tuan-tuan, habis. Jazbah kalau berlaku, syaitan pun terpelanting, nafsu pun terpelanting. Bidalili qaulihi ta'ala, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan menarik akan orang dikehendaki. Bahkan orang yang belum Islam, kalau Tuhan sentap itu tuan, habis. Contoh dia tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun, bila dia sekolah Arab, bila belum masuk Islam lagi kan, bila Tuhan tajali, Tuhan tarik aja kalbi dia dengan apa? Sebab dia memandang mukjizat Nabi Musa AS, dia telan habis. Ya, ulah-ura tukang sihir tadi. Ketika itu juga tukang sihir kata, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Fir'aun kata, kau tak minta qabla azan tu, lalu kata yang wala usalliban, kau tak minta izin dengan aku cencang dia. Cencanglah, dia kata. Pagi dia beriman, petang syahid tu kan. Itu ada apa tu? Allah tarik sam melalui sebab memandang kebesaran Tuhan pada mukjizat Nabi Musa. Itu kita minta. Ulama-ulama usul kita minta doa, Allahumma ja'alni minal muradin. Ya Allah, jadikanlah hamba yang fakir ni orang yang engkau tarikkan. Ya, dalam semayang pun tuan-tuan minta temu juga kan. Ya, dan semayang tu Pak rakaat, ya Allah, engkau tariklah hatiku menghadap engkau. Ya, dan kau padamkan pandangan makhluk daripada hatiku, supaya aku betul-betul nampak betul kebesaran dan keagungan engkau. InsyaAllah kalau tu disentap tuan-tuan, yang tuan rasa kenikmatan dia luar biasa sebagaimana yang telah dikatakan ulama ialah musyahadah. Apa makna musyahadah? Ru'yatul basariyah, pandangan dalaman dia tadi dibuka oleh Allah. Kemudian dia kata maka terhindarlah daripada dosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Ya Rabb.